Kawan-kawan, ni kita nak perkenalkan lah tentang satu buckle yang fungsinya sangat magic lah. Okey. Tengok Tengok dia ketika dia position dia menegak macam ni, tali dia ni kita boleh longgarkan tau. Okey. Tapi apabila dia dah mula bengkok begini, kita tak boleh tarik dah. Ini mekanisme yang aku tak faham malam tu. Jadi sepatutnya bila dia dah cangkuk macam ni, ini masuk tanah, ini tanah lah kan. Dia masuk 45 darjah tanah, yang ni naik ke kita punya fly sheet. Okey, jadi yang ni buckle ni berfungsi, kita kena tegakkan dia untuk supaya dia boleh slide. Nanti bila kita lepaskan dia, dia akan terbengkok balik segini. Bila terbengkok gini, dia terkunci sendiri. Ini mekanisme yang aku tak faham masa tu. Itu satu bahagian yang ada pack. Dan sepatutnya bahagian yang satu hujung lagi tu, yang lekat pada fly sheet tu, aku perlukan sesuatu yang macam ni. Lah senang. Jadi bila kita nak cangkuk tu, kita terus cangkuk aja gini. Kan siap gitu. Besar sangat tangan ni. Kan senang. Kita kena buat siap-siap dekat rumah lah. Apa yang berlaku, simpul, tak tahulah apa nama simpul ni, simpul manuk ke apa benda. Benda ni yang aku pun tak faham.